Kode satu A memang sangat sedap. Antara dua ni mana paling abang suka? Abang suka. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu nampak ke tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dung-dung-dung. Siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So depan mata korang ni ada satu produk daripada KKMY. Dia mengeluarkan produk penyek, golden satu air penyek, rempeyek, tak tahu rempeyek ke rempeyek ke. So dia ada preset original, satu lagi dengan hot spicy. Hot spicy Korean spicy. So ada dua lah depan mata korang ni, kita akan review kejap lagi. Okay, so kita akan terang makan lah. Kita akan terang makan golden satu air penyek yang ori punya aku rasa. Dia original flavor, and satu lagi kita ada Korean spicy. So jom kita try makan. Time ni aku beli ni harga dia tak silap aku RM11 untuk dua ni. Dua orang kata apa? Untuk dua ni harga dia RM11 tak silap aku. So jom kita try makan. Sedap. Sok rempeyek dia. Rempeyek dia kecil-kecil je. Sedap lah rasa satu air dia. Aku rasa kalau tengok ni macam ada biji-biji ni kan, aku rasa ni aku dia punya satu egg. So jom kita try yang ni pula, golden satu egg penyek preset Korean spicy. Patutlah benda ni viral dekat TikTok, asyik lalu dekat FYP aku sebab memang sangat sedap. So kita try pula yang preset Korean spicy. Kat mana kalau kau nak beli benda ni, korang boleh beli dekat TikTok sebab aku akan sediakan beg kuning. So kena beli kat situ lah. Ya, aku tak rasa lagi. Okay. Yang ni aku rasa macam tebal sikit. Dia tak rasa pedas hangat tau, tapi sedap. Warna dia merah sikit. Dia berbeza dengan yang ni. Ya Yang ni original, yang ni yang spicy. Spicy nampak gelap sikit. So aku dah try dah kedua produk daripada KKMY ni. Kode satu A memang sangat sedap. Antara dua ni mana paling abang suka? Abang suka yang ni. Yang ni sedap gila. Dan memang orang kata recommended untuk korang try beli. Memang sangat sedap original. Ni dia okey tapi tak rasa pedas sangat. Tapi sedap lah juga.
And antara dengan ni aku rasa ni tekstur dia keras sikit. So kalau kau nak beli, aku rasa aku cadangkan ke kau beli ni. Memang sangat balus dan sedap. Dah murah sedap lah tu. So ni dia produk KKMY Golden Salted Penyet. So memang sangat sedap lah. Korang kena beli. So setakat ni konten kepada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bina YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So setakat ni je. Assalamualaikum semua and bye.